Cuma saya ada kesempatan lah ya untuk bercakap dan tuan-tuan dengar. Jadi tuan-tuan kadang-kadang nampak lebih daripada apa yang saya nampak. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan, ya, tuan-tuan belajar tapi rezeki untuk memahami tu beza-beza. Faham tak? Ya, betul tak? Kadang-kadang tuan-tuan dalam satu kelas, tuan-tuan belajar matematik daripada guru yang sama juga kan? So guru tu mengajar, tapi ada murid dapat 10 markah, ada murid dapat 99 markah, ada murid dapat 40 markah, ada murid dapat 60 markah. Kenapa Ustaz? Sebab kita belajar benda yang sama, guru yang sama juga belajar kan. Jadi dia rezeki untuk faham tu tuan-tuan, dia berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan pernah tengok tak kawan-kawan tuan-tuan ni kadang-kadang dia bukannya belajar sangat pun, tapi dalam kelas kan, dia Allah Ta'ala bagi mudahkan dia untuk faham, dia dapat jauh markah lebih baik daripada kita. Nak kata mak ayah dia hantar tuition pun tidak juga, petang-petang main bola sama dengan kita juga kan. Tapi kenapa dia pandai? Sebab tu saya kata rezeki orang tu masing-masing. Ya, jadi saya mengajar dan tuan-tuan belajar. Kadang-kadang apa yang tuan-tuan faham tu mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki. Tuan-tuan nampak tadabbur ayat ni tentang ini. Allah Ta'ala nak cerita kat tuan-tuan tentang benda ni. Allah Ta'ala nak masukkan dekat dalam pemikiran tuan-tuan tentang perkara ni. Itu saya kata. Belum tentu lagi baik daripada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dengar, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita semua untuk memahami ayat-ayat dia dengan mendalam, especially bab yang berkaitan dengan tadabbur. So tadabbur tu biasanya kita ambil masa dalam setengah jam macamlah ataupun lebih sikit atau kurang sikit. Kemudian di hujung nanti kita ambil masa dalam setengah jam atau 40 minit lebih kurang untuk kita bahaskan dalam hal yang berkaitan dengan technical nahu. So tuan-tuan boleh faham Al-Quran ni dengan 3 cara tuan-tuan. Yang ada dekat dalam kelas kita ni, walau 1 jam setengah. So tuan-tuan yang masuk belajar dengan kita ni, insya-Allah saya janji saya tak akan buang masa tuan-tuan. Stay lah dengan kita. Yang pertama kita akan fahamkan dari sudut terjemahan, harfiah dan makna. Yang kedua kita akan fahamkan dari sudut tadabbur. Yang ketiga tuan-tuan boleh faham ayat Quran dengan secara teknikal. Secara teknikal ni tuan-tuan, biasanya kalau belajar sistem lama kan saya kata susah nak faham. Tapi dalam sistem baru ni, kita susun pada tuan-tuan boleh faham Al-Quran. Walaupun hari ni tuan-tuan belajar, tuan-tuan boleh faham ketiga-tiga peringkat di hujung tu nanti. Tuan-tuan faham peringkat asas, tuan-tuan faham peringkat intermediate pertengahan, dan tuan-tuan faham peringkat tinggi technical nahu. Betul tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan stay. Kalau dulu nak faham peringkat tinggi technical nahu ni, tuan-tuan kena belajar 8 tahun, 10 tahun. Isteri